berada dekat dipanggil Ho Chi Minh Square. Ho Chi Minh Square, kita berada kat sini. Tanam bambu lagi kat sini sebabnya dia nak tunjuk kalau kita bersama kita kuat. Kalau kita seorang kita akan jatuh. Dekat sinilah bersemadinya Uncle Ho, merupakan bapa kemerdekaan bagi penduduk di Vietnam ni. So tu dia adalah punya government tempat. Ni contoh. Dekat sana tu embassy, tapi dia dekat sini. Inilah Uncle Ho duduk kat sini. Dia tadi lagi. Pukul 9 malam dia akan turunkan bendera. Pukul 6 pagi dia akan naikkan bendera. Siap ada national anthem. Tapi apa yang bukannya pasal kita datang melawat tu, tapi apa yang kita belajar dekat sini adalah diorang sangat bangga dengan sejarah diorang, siapa bapa kemerdekaan diorang. Dia sangat bangga, dan sebagai bila dia bawa kita turis, dia memang nak bawa kita untuk tengok sejarah dia. Itu yang aku belajar beza dengan kita kat Malaysia. Ni, so dia akan cerita apa yang berlaku kat sini lah. Dia memang sangat bangga. Ni antaranya Uncle Ho, dia panggil Uncle Ho. Lebih kurang macam bapa kemerdekaan diorang. Dan dia sangat bangga. Dan Uncle Ho ni dia tak ada keluarga, so dia anggap seluruh rakyat Vietnam ni adalah anak-anak dia. Dekat sini dan masih ada dekat sini.